lah. Adira nak makan apa ke? Akan nak lari juga meh ni. Sini. Sini. Kakak dia satu langkah, saya 3 langkah. Itulah. Siapa dah tambus kita nampak? Adira. Ku masih sayang orang yang sama. Aku tak sayang orang yang sama. Kak pula. Adira buat apa nak sayang orang yang sama? Kita dah tahu bau dia. Ubat. Pahit ke? Tak rasa. Boleh telan. Nah, tu yang Saya boleh terbaik. telan. Asalkan boleh. Pak. Kan. Astagfirullahaladzim. Habis tu apa? Asalkan boleh. Bukan. Asalkan boleh. Anak dara makan tak jumpa lubang. Saat tidak bersama dengan anda boleh bergambar dengan mereka ya kami. Boleh sabar kan? Tengok muka sikit kan? Tengok muka sikit. Orang Singapura cepat datang. Cantiknya. Siapa nak tengok awet manis-manis dekat sini? Awet manis-manis ni. Ya, tadi dia adalah kantong. Jangan gaduh. Lah. Elok buat video jangan gaduh pula. Cedok. Benda boleh gaduh buat apa baik. Betul? Sebab apa? Akan KM-nya Dara. Sama minggu-minggu kakak aku makan bersih, tak busuk. Yang penting jangan gaduh. Gaduh ya sama. Kita hello. Ini famous macam-macam ini bagus. Ini aku bagus. Apa? Oh, ini I want to buy purple. Ni awet Iman ni famous kat sini ni. Dia kena lampu juga Lofanta. Rosanta. Dia dapat satu free belum? Ambil. Dah ambil tu. Ambil ni tak apa-apa. 3.40. Orang Singapura memang sporting gila, babe. Nampak macam lengang kan. Datang memang akan borong. Sampai demam dah aku ni. Ramai gila orang. Orang kena datang kat sini. Apa nama? Singapore Expo. Apa? Singapore Singapore Expo Hall 6. Datang sini. Abang makan jebat, umur abang 70. Cari yang baru lagi abang. Minta maaf tak ada ambil hati tak. Abang mesti cari lagi. Siapa nak dapat order, siapa yang ada 3 serangkai. Kalau ada bini, kasih bini satu pula. Ya betul. Mantap. Potong sampai bikin. Ini Kasih abang. okey. Terima kasih Kak KM. Sebab Kak KM makan daging sambal petai saya. Semalam kita makan sampai habis. Sedap kan? Sedap gila korang. Dia tag saya sold out terus. Janda mari. Oyo. Betul petai. Muka putih, leher pula tak sama colour. Lepas tu betul. Kalau siang Betul. Aloe vera tu jangan lupa. Semua tu bagus. Awak cakap pun tak cukup bagus.
Memang berjanji semalam merah, hari ni putih, besok apa? Ah,